Oke, hari ini saya akan berkongsikan beberapa website laman web yang berguna untuk newbie, terutama yang baru bermula dengan cryptocurrency. Oke, website yang pertama adalah kita panggil CMC atau Coin Market Cap. Oke, kita type je lah di Google Coin Market Cap dan kita buka. Oke, ini adalah website dia lah, coinmarketcap.com. Coinmarketcap.com ni sangat berguna lah, terutama untuk mereka yang selalu invest atau trade dalam cryptocurrency lah. Okay. Di sini adalah front page ataupun muka depannya. Kalau kita tengok ada crypto exchange dan sebagainya. Okay, saya akan go through satu persatu secara ringkas lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini cryptos bermakna tulis 16.02 million. Okay, bermakna ada 16 juta lebih kripto dalam bentuk token dan juga coin. Okay, exchanger ataupun bursa, lebih kurang bursa kita panggil, tempat pertukaran ada lebih 820. Okay, exchanger ni termasuklah Binance, okay, Bybit dan sebagainya lah. Okay, market capitalization. Market cap adalah market capitalization, okay, modal yang ada, modal pasaran yang ada di seluruh cryptocurrency ini. Sekarang 24 bulan 5 2025 10.37 pagi. Okay, market cap sekarang bernilai 3.39 trilion USD. Okay, menurun sedikit berbanding semalam. Ini volume 24 hour volume untuk trading. Market dominance untuk Bitcoin 63.1% dan Ethereum 9%. Bermakna daripada 16.02 juta coin dan token tadi, aliran pasaran bernilai 3.39 trilion, 63%-nya orang invest di dalam coin Bitcoin dan 9% Ethereum dan selebihnya adalah altcoin yang lain lah. Okey, kalau kita tengok kat sini ada trending coin, kita boleh tengok lah trending on DEX, market cap yang tadi kat sini sama, CMC 100, okey, Fear and Greed, Broken Season. And then dekat bawah ni kita boleh tengok lah senarai-senarai token dan juga coin yang terdapat dalam pasaran. Okay. Actually kita boleh tengok lah kat sini all cryptos, dia akan senaraikan lah. Dekat sini kita boleh buat filter lah kalau kita login. Okay. Saya dah login lah guna ID saya. Dekat sini yang standardnya, tapi kita boleh buat filter sendirilah. Okay, price 1 jam, 24 jam, 7 hari dan sebagainya lah. Okay, kalau kita filter dekat sini kita boleh masukkan lah berapa yang kita nak. Okay. Dan kita nak bermain-main dengan kolom ni pun boleh. Okay, sebagai contoh kita tak nak tengok 7 hari, kita padam lah. Okay. Kita nak tengok benda-benda yang lain, sebagai contoh audited ke tak audited, okay, TVL atau total value lock dan sebagainya lah. Kita boleh susun lah, ataupun price dalam harga yang tertinggi ATH ataupun price yang paling low. Kita boleh tarik-tarik dekat sini lah. Okay. And then kita apply. Okay, see dah berubah. Ada dia masukkan all time high, harga yang tertinggi, dan all time low, harga yang terendah kat sini. Kita boleh main di sini lah, column, filter dan sebagainya. Okay. And then kalau kita tengok kat sini dia senaraikan sampai 100 untuk front page lah. Okay. Kita boleh juga show all ataupun show 500 saja. Sebagai contoh kita show 500. Okay. Dia akan tunjukkan senarai 500 coin yang pertama dari segi nilai market cap. Okay. Nilai pasaran, modal pasaran. Okay. Kita ambil contoh satu lah. Okay, Bitcoin. Kita klik Bitcoin. Kita boleh tengok dekat sini lah dia punya sedikit details. Okay. Ini dia punya graph dia ataupun chart. Okay. Dalam bentuk price ataupun market cap kita boleh klik. Okay. Dalam masa 1 hari, 7 hari,
1 bulan, 1 tahun ataupun keseluruhan all. Okay. Ni kita di sebelah kiri ni kita boleh tengok tadilah market cap berapa sekarang, 2.14 trilion USD. Okay. Volume yang trade dalam masa 1 hari ni dan sebagainya lah. And then dia ada juga website dan white paper, rating dan sebagainya lah. Kalau kita scroll down ke bawah sikit, kita boleh tengok Bitcoin Markets. Okay, apa maksud Bitcoin Markets kat sini? Okay, kalau kita tengok market lah. Kat sini pun kita boleh klik kat atas ni market kan. Market adalah tempat di mana coin tersebut dijual beli atau didagangkan. Okay. Kita boleh filter jugalah di sini. Kita boleh besarkan. Okay. Kita nak apa? Apa saja yang kita, ataupun ni lah show full. Okay, sama ada kita nak tengok dalam bentuk didagangkan dalam centralized exchange ataupun decentralized exchange, spot ataupun perpetual, future dan sebagainya lah. Kita boleh list. Kalau ni all lah. Okay, biasanya kita akan ambil spot sajalah. Spot. Okay, dekat sini ada Bitcoin dekat Binance yang didagangkan di Binance, di Bybit, Coinbase dan sebagainya lah. Ada banyak lah. Okay, dekat sini dia tunjuk ada lebih 5,000 lebih. Itu termasuk Pay lah. Pay ni mata wang Bitcoin ni didagangkan dengan Pay apa. Sebagai contoh didagangkan dengan USDT, FDUSD dan sebagainya. Okay, kat sini ada price dan juga volume serta confident. Okay, confident yang penting. Biasanya kalau exchanger ataupun market tunjuk moderate atau low, biasanya saya akan elakkan lah. Kalau kita tengok high, bermakna ada confident level untuk kita trade dekat exchanger tersebut lah ataupun market tersebut. Okay, news, apa saja news yang terdapat yang membincangkan tentang koin tersebut. Dan anda boleh tengok lagi lah dekat sini bawah-bawah ni. Okay, kita back. Ini secara kasar berkenaan coinmarketcap.com lah. Anda boleh tengok lagi lah dan explore. Okay, sebagai contoh kita boleh tengok Shiba Inu dekat sini. Okay, dalam masa 1 hari berapa persen dan sebagainya. 1 year, all, 1 month, 7 days, 1 days. Okay, berapa banyak circulating supply coin keseluruhan ataupun token keseluruhan yang ada. Then market, dekat mana token atau coin ini didagangkan. Okay, di audit atau tak. Okay, audit biasa ada, kita tengok Certic lah. Satu lagi website, saya akan terangkan sebentar lagi. Dan kita boleh tengok juga berapa harga tertinggi dan harga yang terendah. Okay, bila. Dan juga tag. Okay, tag ni penting lah. Boleh katakan tag ni boleh saya anggap sebagai kategori lah. Kalau kita tengok kat sana, front page tadi, kita boleh tengok kategori. Okay. Sebab kita tengok ada banyak ini antara yang hype lah. Sekarang kita ada Binance Alpha, Memes, Sol, BNB dan sebagainya lah. AI, Real World Asset, Gaming, DP dan sebagainya. Okay, kalau kita nak tengok the whole kategori, kita boleh klik bahagian kategori di sini dan kita boleh tengok lah. Okay, Binance Alpha, Memes, Solana. Jadi semua sekali coin atau token yang berada dalam kategori ini dia akan senaraikan di sini lah. Sebagai contoh AI, Real World Asset kan, RWA. Okay, kita klik sebagai contoh. Ini adalah koin-koin atau token yang berada dalam kategori RWA. Okay, Real World Asset. Kita ada Chainlink, Link, Avalanche atau Avalanche ataupun AVAX kita panggil, XML, koin lama ni, SPA, Ondo dan sebagainya lah. Kita boleh tengok prestasi dia, market cap dan sebagainya lah. Sama macam di depan lah, cuma ni kategori lah, lebih kepada spesifik kategori. Kalau kita nak invest dalam kategori, kita boleh pilih di bahagian sini lah, kita boleh tengok. Okay, kita boleh sort juga by price change ataupun by market cap ataupun by
performance dalam masa 24 jam. Okey, itu untuk coin market caps. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi itu secara ringkas lah. Kita boleh tengok ada dominasi ataupun dominance punya dominasi Bitcoin. Okay. Ada juga fear and greed index. Okay. Index ketakutan dan ketabakan pun penting untuk kita kalau masuk market. Okay, nanti saya akan review lagi. Okay, antara website yang saya buat rujukan juga adalah CoinGecko. Okay, CoinGecko. Ini pun bagus juga. Okay, dia lebih kurang sama dengan CoinMarketCap. Okay, hampir samalah. Lagi satu adalah Certik yang tadi saya cakap. Certik. Okay, kita pergi di sini. Kita boleh pergi ke bahagian Skynet. Okay. Bahagian klik ke Skynet. Kita boleh tengok. Okay, dekat sini Certik ni lebih kepada satu platform yang mengaudit semua coin atau token yang terdapat di pasaran. Boleh kata almost all lah. Okay. Kecuali coin-coin yang baru lah. Kita boleh tengok di bahagian kripto dekat sini, bahagian kiri. And then kita nampak tak Skynet score. Inilah score yang diberi terhadap coin ataupun projek-projek kripto tersebut. Okay, lagi tinggi sebagai contoh AAA, lagi baiklah. Okay. Okay, apa yang dia audit di sini, kalau kita tengok contoh Bitcoin nombor 1. Kita boleh nampak dia punya code security. Okay. Dekat sinilah. Code security dia mantap, 96. Bagi saya kalau 90 ke atas memang dah mantap lah code security. Then market, governance, fundamental dia, community strong and operational. Dekat sini ada secara lebih detail lah. Fundamental. Okay. Kita boleh tengok lagi lah dalam. Sebagai contoh apa lagi yang kita boleh, kalau kita boleh search jugalah dekat sini. Sebagai contoh apa? Satu, Manta. Sui, contoh kan Sui. Okay, Sui network. Okay, dia dapat 87.41 AA. Okay, dari segi code security, operation. Okay, kita boleh tengok lah kat sini. Okay, ni macam biasa graph. Okay, di bawah dia ada dekat sini kita boleh tengok GitHub dia punya coding lah. Dekat sini dia punya ni. And then token performance. Okay. TVL adalah total value lock. Okay. Fundamental help. Okay, ni kita boleh tengok lagi lah apa yang ada isu, tak ada isu, skandal dan sebagainya. Okay, so far ni sajalah buat masa sekarang perkongsian saya. Saya akan review lebih mendalam lagi lah. Sebenarnya banyak lagi website-website yang kita boleh buat rujukan untuk kita melabur atau membuat fundamental research ataupun technical analysis terhadap satu-satu coin atau token lah. Buat masa ni yang 3 ni adalah yang paling basic lah untuk saya kongsikan kepada pemula ataupun newbie yang ingin melabur atau ingin berdagang dan trade dalam kripto. Sekian, kita berjumpa lagi.